dekat. Duit pula tak ada lagi. InsyaAllah lah balik Kedah insyaAllah. Ni. Dia balik mana? Ni je. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Nampak stres Ustaz ni? Itulah. Tak masalah, cuba cerita. Lagi. Dia lambat. Raya dah nak dekat. Itulah nak beli barang-barang baju. Baju raya apa semua tu. Baju raya berapa pasang tahun ni? Tahun ni sepasang je. Biasa 10. Allah. Biasa 10. Ustaz, ada orang lain yang Pasang. Itulah, alhamdulillah lah. Saya pun sepasang juga Ustaz. Oh ya. Sama nasib kita. Apa nak buat lah? Bersyukur seadanya. Syukur lah. Cikgu Zana, sibuk ni nak hantar fail ni. Okey, dah siap? Fail kukuh. Okey, thank you. Okey, Cikgu Zana nak tanya. Apa tahun ni Cikgu Zana buat kuih apa? Tahun ni? Oh, adalah juga tisu syubah, kuih raya, macam semprit, Ni dah maruko. hantar. Maruko pun ada tak? Ada. Saya pun nak buat maruko. Lepas tu Cikgu Zana nak tanya, ada tak buat lagi lemang dengan rendang tu? Sudah? Ada. Itu memang dah wajib tisu syubah. Ya. Dia datanglah raya. Mesti. Saya mesti datang kali ni. Rendang ada, kari ada, lemang, ketupat. Oi, sedapnya nak makan ni. Banyaknya pilihan baju raya tahun ni. Macam-macam design ada. Macam-macam colour pula tu. Aduh, peninglah nak pilih yang mana. Apa yang pening-pening tu, Kis? Kis tengok apa? Tengoklah ni Haziq. Kis tengah pilih baju raya ni tahun ni. Banyak juga pilihan. Ya. Ni cantik. Tapi tak tahu nak pilih yang mana tahun Apa ni. tema Kis tahun ni? Haziq rasa? Di hari